Suami saya sangka dia boleh manjakan perempuan simpanannya pakai duit saya. Ibu mertua saya pula bukannya nak halang, malah 7 saat menyokong sepenuhnya. Tapi mereka lupa satu butiran penting. Kad korporat hitam tu atas nama saya. Satu klik, seluruh hidup mereka musnah terus. Sebelum kita sambung, pastikan anda tekan butang langgan, suka dan tinggalkan komen. Sokongan anda membantu saluran ini terus berkembang. Matahari petang di Kuala Lumpur tidak pernah memaafkan. Sinar jingga teriknya menembusi cermin hadapan sedan putih bersih Gwendolyn, memancarkan bayang-bayang panjang yang menari-nari melintasi papan pemuka kulit Itali yang rapi. Udara di dalam kabin sejuk, berkat dengungan senyap kawalan iklim yang berterusan. Namun, entah kenapa, tekak Gwendolyn terasa kering. Dia membetulkan kolar blazer Tom Ford berwarna krim yang ditempa khas, memastikan rambut gelapnya yang licin tersusun rapi dan melirik jam tangan Cartier di pergelangan tangan kirinya. Ia adalah 4:15 petang waktu standard Malaysia. Dia sepatutnya berada di galerinya di daerah kesenian sekarang, mengawasi kurasi pameran kontemporari yang akan dibuka minggu depan. Namun, kesesakan lalu lintas di lebuh raya persekutuan memaksanya untuk duduk dalam kekecewaan yang membara. Gwendolyn menghela nafas panjang, fikirannya kembali kepada panggilan telefon dengan suaminya, Zakri, pagi itu. Suara Zakri terdengar serak, kononnya keletihan dari memeriksa tapak projek pembangunan resort mewah baharu di Johor Bahru. Sayang, saya mungkin tak dapat terbang balik sampai lusa. Rundingan dengan pelabur di sini memang sengit. Jaga diri, okey? Jangan terlalu penat di galeri. Itulah mesej teks manis yang dihantar Zakri melalui iMessage 2 jam lalu, lengkap dengan emoji ciuman yang biasanya membuat hati Gwendolyn berbunga. Sebagai isteri yang sentiasa di sisi Zakri, ketika dia membina kerjayanya dari bawah, sehingga akhirnya memegang jawatan Ketua Pegawai Operasi di Prescott Holdings, empayar hartanah dan pembinaan besar keluarga Gwendolyn, dia sentiasa memberikan kepercayaan penuh kepadanya. Bagi Gwendolyn, Zakri adalah prototipe suami yang sempurna, rajin bekerja, penyayang dan sangat menghormati ibunya, Puan Halimah. Lampu isyarat di hadapan masih merah menyala, Gwendolyn menggerakkan keretanya sedikit ke hadapan. Mengikuti aliran kenderaan yang perlahan, di lorong sebelah kanan, kira-kira 2 buah kereta di hadapannya, sebuah SUV hitam berkilat besar menarik perhatiannya. Kenderaan itu menonjol di antara lautan kenderaan yang berdebu kerana kebersihannya yang ekstrim seperti di bilik pameran. Gwendolyn mengecilkan matanya. Ada sesuatu yang terlalu biasa tentang garis-garis SUV itu. Denyutan jantungnya tiba-tiba meningkat apabila dia berjaya membaca plat nombor tempahan di B belakang, Z10P. Dunia seolah-olah berhenti berputar untuk seketika. Rahang Gwendolyn mengetap ketat. Dia tahu plat nombor itu dengan hati. Ia adalah plat nombor tempahan yang dia hadiahkan kepada Zakri untuk hari lahirnya tahun lepas. Z bermaksud Zakri dan P untuk Prescott, nama keluarganya, yang dia banggakan. Secara statistik, adalah mustahil untuk mempunyai 2 plat nombor tempahan yang serupa di bandar ini. Soalan yang membara ialah, mengapa kereta itu berada di sini, di tengah kesesakan waktu puncak Kuala Lumpur yang huru-hara? Sedangkan pemiliknya mendakwa berada ribuan batu jauhnya di Johor Bahru. Gwendolyn cuba berfikir secara rasional. Mungkin salah seorang pemandu korporat membawa kereta Zakri untuk diservis atau dihantar ke bengkel berjadual. Suara hatinya beralasan, cuba menenangkan panik yang semakin meningkat, tetapi syak wasangka gelap yang telah lama dia pendam di sudut paling dalam fikirannya, mula menjalar seperti kabus hitam. Sepanjang beberapa bulan lalu, Zakri semakin kerap melakukan perjalanan perniagaan luar negeri dan Puan Halimah, ibu mertuanya, semakin kerap menghilangkan diri sepanjang hari, memberi alasan makan tengah hari amal kelab desa atau kejohanan bridge yang secara ajaib mengambil masa 12 jam. Hubungan Gwendolyn dengan ibu mertuanya sentiasa dingin, tetapi dia sentiasa menjaga adab dan etika sebagai menantu perempuan yang baik. Lampu bertukar hijau. Kereta mula bergerak. Gwendolyn tidak mengambil susul keluar biasa ke galerinya. Dengan tangan yang sedikit menggigil, tetapi mata yang menyala dengan ketajaman mutlak, dia memutuskan untuk mengekori SUV hitam itu dari jarak selamat. Dia menjaga jarak 3 hingga 4 kereta supaya dia tidak terlalu ketara di cermin pandang belakang Zakri jika memang suaminya yang memandu. SUV itu bergerak lancar, seolah-olah tidak mempunyai sebarang kerisauan, melewati bangunan pencakar langit kaca yang tinggi sebelum akhirnya membelok ke kawasan elit Bukit Damansara
yang terkenal dengan barisan automotif mewah, di mana barisan pengedar kereta Eropah mewah berdiri dengan kemegahan yang menakjubkan. Sepanjang 15 minit pemanduan yang menyakitkan itu, perang psikologi bergolak dalam kepala Gwendolyn. Dia membayangkan pelbagai senario. Adakah Zachary merancang kejutan untuknya? Membelikannya kereta baharu untuk ulang tahun perkahwinan mereka yang akan datang? Tetapi mengapa berbohong tentang berada di Johor Bahru? Mengapa perlu produksi teater yang rumit dan dilaksanakan dengan sempurna itu? Gwendolyn adalah seorang wanita yang dibesarkan dalam persekitaran korporat yang kejam dan kaya raya. Dia terbiasa membaca data, memerhati fakta dan sama sekali membenci andaian tanpa bukti kukuh. Baginya, pembohongan adalah noda paling gelap dan mustahil untuk dicuci dari kain putih perkahwinan. SUV hitam itu perlahan, lampu isyarat belok kirinya berkelip-kelip secara berirama dan dengan lancar masuk ke tempat letak kereta sebuah pengedar kereta sport Eropah premium. Sebuah bangunan yang didominasi oleh dinding kaca telus dan pencahayaan berkualiti muzium seni. Gwendolyn meletakkan keretanya di seberang jalan, tersembunyi di bawah teduhan pokok oak besar yang berdaun rimbun. Dari sudut pandang ini, dia mempunyai pemandangan yang jelas dan tidak terhalang ke atas sesiapa sahaja yang keluar dari kenderaan itu. Pintu sebelah pemandu terbuka. Seorang lelaki memakai baju flanel biru tua yang sesuai dengan sempurna keluar dengan langkah yang santai dan yakin. Itu adalah Zachary. Tidak ada kesilapan. Postur tubuhnya, cara dia membetulkan jam tangannya dan langkahnya yang yakin adalah sesuatu yang Gwendolyn saksikan setiap hari selama 7 tahun yang lalu. Tetapi pemandangan seterusnya yang menarik semua oksigen dari udara di sekeliling Gwendolyn. Pintu penumpang hadapan terbuka dan keluar Puan Halimah. Ibu mertuanya memakai sut jenama jalanan yang mahal dan membawa beg Hermes berjenama yang Gwendolyn tahu. Harganya setara dengan bajet operasi galerinya selama sebulan. Puan Halimah kelihatan sangat bersemangat, wajahnya cerah dan penuh gelak tawa. Dan kemudian datang pukulan terakhir yang memusnahkan, yang memecahkan hati Gwendolyn menjadi jutaan kepingan yang tidak dapat diperbaiki. Pintu penumpang belakang terbuka. Seorang wanita muda, mungkin di awal 20-an, keluar. Pakaiannya sangat berbeza dengan keanggunan gaya lama keluarga Prescott yang konservatif. Dia memakai gaun mini merah terang yang ketat. Rambut perang pasirnya mengalir ke belakang dan dia segera melingkarkan lengannya di lengan Zachary dengan keintiman yang menjerit pemilikan. Zachary tidak menolak. Sebaliknya, dia menunduk dan mencium sisi kepalanya di tempat awam, betul-betul di hadapan ibunya sendiri. Dan Puan Halimah tidak kelihatan marah. Sebaliknya, dia menghulurkan tangan dan mengusap belakang wanita muda itu dengan penuh kasih sayang, memperlakukannya seolah-olah dia adalah menantu perempuan rasmi yang disayangi. Gwendolyn menggenggam steering kulit keretanya dengan begitu erat sehingga buku jarinya bertukar putih pucat. Haba yang membara merebak dari dadanya terus ke ubun-ubun kepalanya. Ia bukan hanya pengkhianatan mendalam oleh suaminya. Ia adalah pengkhianatan muktamad ibu mertua yang selama ini dia layan dengan penuh hormat dan kemurahan hati. Air mata sebentar bertakung di matanya, tetapi dia mengedipkannya dengan kuat. Dia tidak akan menangis. Bukan di sini, bukan kerana seorang lelaki yang bermain api, menggunakan wang yang sepenuhnya berasal dari empayar keluarga Prescott. Dia melihat ketiga-tiga mereka berjalan masuk ke pengedar kereta, ketawa riang, disambut oleh beberapa jurujual yang praktikalnya tunduk hormat. Mereka kelihatan seperti keluarga bahagia yang sempurna, meraihkan pencapaian besar. Sebuah keluarga yang dibina sepenuhnya di atas asas pembohongan dan sumber daya Gwendolyn yang diperolehi dengan susah payah. Menghela nafas dalam-dalam, Gwendolyn menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Dia mencapai iPhone 15 Pro Max-nya dari tempat duduk penumpang, jari-jarinya yang kemas menari-nari di skrin. Membuka aplikasi bank swasta JP Morgan dan portal pengurusan aset korporatnya. Dia merenung angka-angka yang memberikan dia kuasa mutlak yang tidak dapat dipertikaikan. Zachary mungkin merasa seperti raja dunia memegang kad hitam tambahan itu dan mempunyai akses kepada akaun operasi, tetapi dia telah terlupa siapa sebenarnya yang membenarkan akses itu. Nak berlakon, Zachary? Mari kita lihat sejauh mana kau boleh berlakon bila aku musnahkan pentas yang aku bina untuk kau. Gwendolyn berbisik kepada dirinya sendiri. Suaranya sedingin ais, tidak berganjak seperti glazier yang tidak dapat dicairkan oleh matahari Kuala Lumpur sekalipun. Dia tidak segera keluar dari kereta. Dia menunggu beberapa minit, membiarkan mereka selesa di dalam, membiarkan mereka mula memilih kereta idaman yang tidak lama lagi akan menjadi monumen kehancuran mereka.
Dia melicinkan blazer, mematikan enjin dan mengambil beg tangan Tom Ford-nya. Dengan langkah tenang dan sengaja, dia keluar dari kenderaannya. Intuisi di lampu isyarat telah terbukti betul dan sekarang tiba masanya bagi Gwendolyn untuk mengubah intuisi itu menjadi taufan yang akan menyapu bersih setiap pengkhianat di laluannya. Tumit tinggi berjenama miliknya berbunyi di atas lantai granit pintu masuk pengedar kereta dengan irama yang tetap, mencerminkan degupan jantung, kini sepenuhnya dikawal oleh logik yang dingin dan keras. Setiap bunyi klik kedengaran seperti loceng kematian bagi keharmonian palsu yang telah dia pertahankan dengan seluruh maruahnya sebagai seorang isteri. Pintu kaca automatik meluncur terbuka dengan desisan lembut, menyambut Gwendolyn dengan hembusan penghawa dingin yang berat dengan aroma pewangi bilik premium dan bau mahal yang jelas dari kulit baharu. Di dalam bilik pameran yang luas, pencahayaan direka untuk membuat setiap lengkung kenderaan yang dipamerkan memancarkan kemewahan yang membutakan dan memabukkan. Gwendolyn tidak mendekati mereka serta-merta. Dia memposisikan dirinya di belakang tiang marmar besar yang diapit oleh pokok palma hiasan dalaman, sebuah titik strategik. Pandangannya tertumpu pada tengah bilik di mana sebuah kereta sport convertible merah ceri duduk di bawah lampu sorot. Di sana, Zachary berdiri dengan tangan di pinggang, memandang kereta itu dengan percikan di matanya yang Gwendolyn tidak pernah lihat sebelum ini. Kilauan penuh gairah yang biasanya hanya dia tunjukkan ketika memenangi bidaan pembinaan bernilai jutaan ringgit. Di sampingnya, wanita muda itu, Chloe, mengusap tangannya secara menggoda di atas hood kereta. "Sayang, warna ni sesuai sangat dengan tona kulit saya, kan?" Suara Chloe bernada tinggi, merengek dan penuh dengan kemanisan palsu. Ia membuat Gwendolyn mual. Ia adalah jenis suara yang direka untuk memujuk ego seorang lelaki yang terdesak untuk pengesahan. Zachary ketawa kecil, memeluk erat bahu Chloe. "Sudah tentu, Chloe. Apa sahaja yang awak mahu. Awak sangat sabar dengan jadual kerja saya yang gila. Anggap ini sebagai ganjaran kecil kerana sangat memahami." Tetapi apa yang benar-benar memusingkan hati Gwendolyn adalah Puan Halimah. Ibu mertuanya bukan sahaja berdiri di situ. Dia secara aktif mengelilingi kereta, memeriksa bahagian dalam dan mengangguk setuju. "Tepat sekali, Zachary. Chloe perlukan kereta yang mencerminkan status barunya. Dia tak boleh kalah. Kamu tahu bagaimana yang di rumah tu selera dia kaku dan membosankan. Selalu pilih SUV hitam atau putih yang bosan tu." Puan Halimah menyindir tajam. Gwendolyn menutup matanya seketika. Dia teringat betapa telitinya dia memilih SUV hitam yang Zachary pandu sekarang supaya dia kelihatan berwibawa dan dihormati di hadapan pelanggan bernilai tinggi mereka. Dia teringat bagaimana dia menguruskan semua kewangan rumah tangga supaya Puan Halimah dapat hidup mewah tanpa perlu risau tentang satu pun bil. Dan sekarang di belakangnya, dia dicap sebagai membosankan oleh orang yang bergantung kepada amalannya. Seorang broker kereta mewah yang berpakaian kemas mendekati mereka sambil memegang portfolio kulit. "Apa pendapat anda, Encik Zachary? Ini adalah siri hibrid 2026 terbaru. Sangat berkuasa tetapi lancar. Jika Cik Chloe menyukainya, kita boleh terus ke lounge VIP untuk memulakan urusan dokumen." "Saya setuju, Zachary. Belikan saja yang ini untuk dia. Jangan kedekut dengan wanita kamu sendiri." Puan Halimah menyampuk dengan semangat yang memualkan. Fakta bahawa ibu mertuanya secara aktif menggalakkan dia melayan perempuan simpanan ini seperti seorang isteri terasa seperti tikaman terus ke hati Gwendolyn. Mereka melayan hubungan sulit ini dengan lebih sah berbanding perkahwinan yang diiktiraf secara sah oleh negeri Selangor dan keluarga Prescott. Gwendolyn mencapai begnya dan mengeluarkan telefonnya. Dia tidak akan membiarkan ini berlaku mengikut skrip mereka. Dengan tangan yang mantap, dia mengambil beberapa gambar beresolusi tinggi dan merakam video pendek. Bukti-bukti ini jauh lebih berharga daripada air mata. Dia merakam Zachary mencium tangan Chloe di hadapan ibunya dan Puan Halimah berbisik sesuatu dengan intim di telinga perempuan simpanan itu. "Cukup," fikir Gwendolyn. Dia tidak mahu hanya menjadi penonton pasif, tetapi dia juga bukan jenis wanita yang akan menyerbu sambil menjerit, menarik rambut atau menyebabkan kekecohan yang akan merendahkan kelasnya. Gwendolyn adalah kurator seni. Dia tahu dengan tepat bila untuk meletakkan subjek di bawah tumpuan dan bila untuk membiarkan kegelapan menelannya. Dia keluar dari sebalik tiang, tetapi tidak berjalan ke arah mereka. Sebaliknya, dia terus menuju ke meja resepsi besar di seberang bilik pameran. "Selamat petang, saya Gwendolyn Prescott," katanya, suaranya tenang tetapi memancarkan kuasa mutlak.
Penyambut tetamu terhenti seketika, terkejut dengan keanggunan Gwendolyn dan aura dingin yang dipancarkannya. "Oh, selamat petang Puan. Bagaimana saya boleh bantu anda?" "Saya perlu bercakap dengan pengurus besar pengedar ini. Beritahu dia pemilik Yayasan Seni Prescott memerlukan perbincangan peribadi mengenai transaksi yang sedang berlaku di tingkat ini." Gwendolyn sedikit menunjuk ke arah kumpulan Zachary tanpa menoleh kepalanya. Penyambut tetamu kelihatan keliru, tetapi nama Prescott, salah satu keluarga hartanah paling berkuasa di Kuala Lumpur yang namanya hanya dipinjam oleh Zachary, membuatnya serta-merta duduk tegak. "Baiklah Puan, sila tunggu di lounge eksekutif. Saya akan panggil Encik Henderson." Serta-merta, Gwendolyn mengangguk dan berjalan ke kawasan menunggu peribadi yang dipisahkan oleh kaca legap. Dari sini, dia dapat melihat belakang Zachary ketika dia ketawa bersama Chloe dan Puan Halimah menuju ke bilik VIP di mana urusan 6 angka ditutup di samping espresso mahal dan champagne. Sambil menunggu, Gwendolyn membuka kunci telefonnya lagi. Dia membuka aplikasi perbankan korporatnya yang disambungkan ke akaun induk Prescott Holdings. Skrin memaparkan senarai kad hitam tambahan yang telah dia keluarkan kepada Zachary dan Puan Halimah. Selama bertahun-tahun, dia telah memberikan mereka kuasa perbelanjaan yang hampir tidak terbatas sebagai tanda pengabdiannya. Dia tidak pernah menguruskan perbelanjaan mereka secara mikro, menganggapnya untuk keperluan gaya hidup yang munasabah, tetapi melihat mereka cuba membeli kereta sport bernilai ratusan ribu untuk perempuan simpanan menggunakan wang keluarganya, itu adalah penghinaan yang tidak dapat dimaafkan. "Selamat petang, Puan Prescott. Saya Henderson, pengurus besar. Satu penghormatan untuk anda berada di sini." Seorang lelaki pertengahan umur dalam sut yang ditempah khas dan cermin mata berbingkai emas menghampiri dengan penuh hormat. Gwendolyn berdiri, berjabat tangan dengannya sebentar dan duduk semula. "Encik Henderson, saya tidak akan membuang masa anda. Lelaki di bilik VIP, Zachary, adalah suami saya dan wanita tua itu adalah ibu mertua saya. Wanita muda berbaju merah itu, bagaimanapun, tidak ada kaitan dengan keluarga kami." Henderson kelihatan terkejut tetapi mengekalkan profesionalisme tahap tinggi, kekal diam dan mendengar. Mereka sedang cuba membeli kereta konvertible merah di hadapan. Henderson mengangguk perlahan. "Ya, Puan." Encik Zachary menyatakan dia berniat untuk membayar penuh petang ini. Gwendolyn tersenyum, senyuman yang tidak sampai ke matanya. "Saya hanya ingin menjelaskan satu perkara. Transaksi itu akan diproses menggunakan kad korporat JP Morgan Reserve di bawah nama Zachary Prescott yang sebenarnya adalah akaun subsistem yang diikat secara langsung kepada akaun induk utama saya. Saya tidak berada di sini untuk menghalang mereka memilih kereta. Saya berada di sini untuk memastikan bahawa apabila tiba masanya untuk membayar, mereka menerima kejutan yang tepat yang mereka layak dapat." Henderson menelan air liur dengan susah payah. Dia mula faham maksudnya. "Jangan batalkan pesanan buat masa sekarang. Biarkan mereka berasa gembira. Biarkan mereka menambah setiap pilihan premium. Pakej insurans VIP, aksesori tempahan khas yang paling mahal, buat mereka rasa seperti mereka berada di puncak dunia ketika mereka membayangkan memegang kunci itu." Gwendolyn berhenti, matanya berkilau berbahaya. "Tetapi pada saat dia menyerahkan kad itu di meja kewangan anda, saya mahu sistem anda menolaknya sepenuhnya. Penolakan keras. Dan jangan risau, saya secara peribadi akan berdiri di sana untuk menjelaskan sebab yang tepat mengapa." Henderson kekal diam seketika, menimbang risiko, tetapi dia tahu siapa keluarga Prescott. Keluarga itu memegang ekuiti besar dalam beberapa kumpulan pengedar kereta mewah di seluruh pantai barat. Melawan Gwendolyn bermakna karya akan musnah. "Saya faham sepenuhnya, Puan Prescott. Kami akan mengikuti prosedur teknikal yang anda minta. Kebetulan sistem kami kadang-kadang menandakan transaksi luar biasa jika tidak disahkan oleh pemegang akaun utama." Henderson menjawab dengan sangat berhati-hati. "Sempurna. Sekarang pergi layan tetamu VIP anda. Berikan mereka layanan 5 bintang. Pastikan mereka berasa sangat kaya hari ini." Gwendolyn berdiri, membetulkan beg tangannya. "Saya akan duduk di bar espresso di sana, menikmati kopi saya, sementara saya menunggu kemuncak pertunjukan kecil ini." Gwendolyn keluar dari pejabat pengurus dengan keanggunan seorang ratu yang baru saja menyusun papan catur dengan sempurna. Dari jauh, dia melihat Zachary keluar dari bilik VIP sebentar untuk mengambil risalah. Wajahnya berseri-seri dengan keangkuhan kemenangan.
Dia tidak tahu bahawa setiap tawa yang keluar dari bibirnya adalah hutang yang akan dibayar dalam penghinaan yang tidak terbayangkan dalam beberapa minit sahaja. Dia duduk di bangku baldu di bar espresso pengedar, menghadap meja kewangan utama. Dia memesan espresso hitam tanpa gula. Rasa pahit itu sangat sesuai dengan perasaannya. Dia mengeluarkan telefonnya lagi. Ibu jarinya meluncur ke kenalan bernama Encik Sterling. JPM Private Wealth. Permainan bermula. Gwendolyn berbisik ketika barista meletakkan demitase di atas kaunter. Dia menghirup perlahan, membiarkan kehangatan pahit melapisi lidahnya, matanya terkunci pada Zachary. Dia kini berjalan menuju meja kewangan, Chloe berpegangan pada lengannya, melangkah dengan gaya angkuh. Dia sama sekali tidak sedar bahawa setiap inci lantai marmar yang dia pijak adalah pintu perangkap yang baru saja dia pasang untuk menjatuhkannya. Zachary mengembungkan dadanya seolah-olah dia memiliki seluruh blok hartanah Bukit Damansara. Di sebelah kanannya, Chloe menyandarkan kepalanya mesra di bahunya, memberinya pandangan penuh kasih sayang yang palsu. Di sebelah kirinya, Puan Halimah berjalan dengan dagu terangkat, memandang rendah kaki tangan pengedar. Bagi mereka, petang ini adalah pusingan kemenangan, deklarasi bahawa mereka telah berjaya melepaskan diri dari bayangan Gwendolyn, yang mereka anggap sebagai satu-satunya halangan kepada kebebasan mutlak mereka. Encik Henderson, tolong percepatkan urusan dokumen. Saya mahu kereta ini dihantar ke penthouse di Century City esok pagi dan pastikan rebin merah gergasi itu terikat dengan sempurna. Ini adalah hadiah yang sangat istimewa. Suara Zachary bergema di seluruh bilik pameran, memantul pada kereta yang berkilat. Chloe menjerit gembira. Mencium pipi Zachary tanpa mempedulikan siapa yang melihat. Ya Tuhan, Zachary, awak lelaki paling hebat di dunia. Saya tak sabar nak muat naik ni. Kawan-kawan saya pasti jeles teruk. Puan Halimah menyampuk dengan ketawa paksa. Sudah tentu, Chloe, anak saya tak berjaya dengan nasib semata-mata. Semua ini hasil kerja keras. Dia berhak manjakan wanita yang benar-benar mencintainya, bukan seseorang yang bertindak seperti diktator robot di rumah, duduk hanya 30 kaki jauhnya. Gwendolyn merasakan denyutan berdenyut di pelipisnya. Kerja keras. Dia hampir ketawa terbahak-bahak. Zachary hanya mencapai jawatan COO kerana arwah ayah Gwendolyn telah memberikannya gelaran itu. Bahagian pembinaan yang diuruskan Zachary hanyalah cabang dari ekosistem keluarga Prescott. Selama bertahun-tahun, Gwendolyn lah yang bekerja di belakang tabir, membersihkan kekacauan pentadbirannya, melobi pelabur melalui rangkaian galeri seninya dan memastikan aliran tunai kekal stabil, sementara Zachary sibuk berlagak sebagai eksekutif korporat untuk kamera. Zachary menarik kerusi kulit ergonomik di hadapan meja pengarah kewangan dengan penuh gaya teater. Dia mengeluarkan dompet kulit alligator Tom Ford yang Gwendolyn belikan 2 tahun lalu dan mengeluarkan kad logam berat yang licin, kad hitam corporate JP Morgan Reserve. Ia adalah simbol muktamad keunggulan kewangan yang Gwendolyn amanahkan kepadanya untuk kemudahan operasi. Letak semua pada kad ini, jangan risau tentang had, jalankan sahaja, kata Zachary kepada pengurus kewangan yang kelihatan sedikit gementar. Gwendolyn memerhati dari pinggir cawan espressonya. Dia mendengar Zachary berbangga kepada ibunya tentang perjalanan mereka ke Maldives bulan depan. Topeng suami yang setia dan rajin telah hancur sepenuhnya di mata Gwendolyn. Lelaki yang mencium dahinya setiap malam dan berbisik, "Saya sayang awak," sedang menjalani kehidupan selari yang memualkan. "Saya perlukan beg baru juga, Zachary." "Saya nampak koleksi baru di butik Chanel di Rodeo Drive tadi," Puan Halimah menyampuk, suaranya penuh ketamakan. "Tenang, Ibu. Selepas kita selesaikan kereta Chloe, kita akan ke sana. Kat ini meliputi segala-galanya. Duit dalam ni takkan habis untuk 7 generasi." Zachary menjawab dengan ketawa angkuh yang membuat perut Gwendolyn mual. Keangkuhannya telah mencapai kemuncaknya. Dia merasa tidak terkalahkan kerana dalam 7 tahun perkahwinan, Gwendolyn tidak pernah mengaudit perbelanjaan peribadinya. Dia terlalu mempercayainya, menganggap kebebasan kewangan adalah tanda isteri yang menyokong. Sebaliknya, ia menjadi senjata tepat yang dia gunakan untuk membina istana pasir untuk perempuan simpanannya. Pengarah kewangan mula menaip data kenderaan ke dalam sistem. Sementara itu, Zachary terus cuba menarik perhatian Chloe dengan spesifikasi kuasa kuda dan tok kereta itu, walaupun Gwendolyn tahu dia tidak tahu perbezaan antara V8 dan V6. Dia hanya mahu kelihatan dominan. Chloe pula sibuk mengambil swafoto di hadapan kereta merah itu.
Dia memuat naik ke cerita Instagramnya dengan kapsyen, kejutan dari suami dan ibu mertua masa depan terbaik, bayi baru dalam merah. Gwendolyn memeriksa telefonnya sendiri. Akaun Chloe adalah umum dan siaran itu muncul serta-merta. Senyuman pahit terukir di bibir Gwendolyn. Nikmati 5 minit terakhir awak berlagak seperti tunang orang kaya. Chloe, Encik Zakri. Jumlahnya ialah $385,000 selepas cukai mewah dan pakej jaminan premium. Adakah anda ingin menambah pelan penyelenggaraan prabayar 5 tahun? Pengarah kewangan bertanya secara rasmi. Tambah semuanya, peringkat paling mahal. Saya tidak buat kerja separuh jalan. Zakri menjawab tanpa berkedip. Dia tidak pun melihat monitor. Baginya, angka-angka itu hanyalah sifar yang akan dibayar secara automatik oleh sistem keluarga isterinya. Puan Halimah mengangguk bangga. Itulah anak saya, jangan jadi seperti isteri kedekut awak. Nak suruh dia luluskan bajet lanskap untuk rumah besar tu pun makan masa berbulan-bulan bertekak. Gwendolyn memejamkan mata dan menghirup aroma kopi espressonya yang menyejukkan. Dia teringat isu lanskap itu dengan sempurna. Dia bukan kedekut. Dia telah mendapati bahawa kontraktor yang diupah oleh Puan Halimah adalah sepupu jauhnya yang telah menaikkan invoice sebanyak 300%. Gwendolyn hanya melakukan tugasnya sebagai pengurus kewangan yang waras. Tetapi bagi mereka, kehematan kewangannya adalah dosa yang merosakkan pesta mereka yang tidak berkesudahan. Zakri mula menandatangani borang pelepasan digital dengan pen Mont Blancnya. Dia berasa seperti berada di puncak dunia. Dalam fikirannya, dia telah berjaya mengimbangi dua kehidupan, isteri rasmi yang memberikan kestabilan wang lama dan perempuan simpanan rahsia yang memuaskan egonya. Dia fikir dia adalah lelaki paling bijak di Kuala Lumpur. Tetapi Zakri terlupa satu fakta asas tentang isterinya. Gwendolyn bukan hanya kurator seni, dia adalah satu-satunya anak perempuan taikun hartanah paling kejam generasinya. DNA perniagaan yang kejam mengalir terus dalam uratnya. Dia tidak pernah memusnahkan sesuatu secara bersepah. Dia memusnahkannya dengan ketepatan pembedahan. Gwendolyn memeriksa jam tangan Cartiernya. Ia adalah 4:57 petang. Tepat 3 minit sehingga sistem perbankan korporat disegerakkan untuk petang itu. Dia menghantar mesej ringkas kepada Encik Sterling. Laksanakan sekarang. Tutup semua akses, bekukan semua akaun tambahan dan halakan semula semua 2 FA ke telefon bimbit peribadi saya. Dia melihat pengarah kewangan mengambil kad logam berat Zakri dan memasukkannya ke terminal pedagang. Zakri masih ketawa, sama sekali tidak mengendahkan malapetaka yang akan datang yang sepatutnya menimbulkan kegelisahan di belakang lehernya. Dia sudah membuat tempahan makan malam di restoran Michelin Star di atas bumbung. Sebentar, Tuan. Memproses pembayaran sekarang, kata pengarah kewangan dengan senyuman sopan. Gwendolyn meletakkan cawan espressonya yang kosong. Dia berdiri, melicinkan blazer yang ditempa khasnya dan mula berjalan perlahan ke arah kumpulan itu. Wajahnya sama sekali tidak berekspresi, tetapi matanya memancarkan ketenangan yang menakutkan seperti permukaan lautan sejurus sebelum tsunami melanda. Di meja, lampu kuning terminal berkelip, menandakan proses pengesahan. Zakri membelakangi Gwendolyn, masih berbangga kepada Chloe tentang bagaimana menjatuhkan RM400,000 terasa seperti wang kecil baginya. Saya selalu beritahu ibu saya, wang itu untuk dinikmati, bukan ditimbun seperti Gwendolyn buat, kata Zakri, suaranya lantang dan angkuh. Gwendolyn berhenti tepat 10 kaki di belakangnya. Dia boleh menghidu minyak wangi Tom Ford yang dia belikan minggu lepas. Bau yang kini berbau seperti pengkhianatan busuk. Sudah tentu, Zakri, wang memang untuk dinikmati. Suara Gwendolyn menusuk udara, tenang, tepat dan tajam seperti pisau cukur, serta-merta mematikan tawa di meja. Zakri tersentak ganas, bahunya tegang dan dia perlahan-lahan berpaling, matanya membesar dengan ketakutan mutlak ketika dia melihat isterinya yang elegan berdiri di sana, menatapnya dengan pandangan yang boleh menembusi keluli. Di sampingnya, Puan Halimah hampir menjatuhkan beg Hermesnya. Chloe segera melonggarkan lengannya dari Zakri, wajahnya pucat lesi. Pada saat yang sama, terminal kad kredit mengeluarkan bunyi bip panjang, nyaring, menusuk. Teks merah berkelip di monitor pengarah kewangan, cukup besar untuk Gwendolyn baca dari tempat dia berdiri. Transaksi ditolak, akaun dibekukan, hubungi bank pengeluar. Atmosfera di sekitar meja kewangan yang sebelumnya dipenuhi keangkuhan dan kegembiraan, serta-merta bertukar menjadi kesunyian yang mencekik dan mati.
Bunyi bip terminal bergema seperti tukul hakim yang mengetuk keputusan bersalah. Zakri berdiri kaku, lehernya tegang, matanya melilau antara monitor merah menyala dan sosok isteri yang megah itu. Apa ini? Cuba lagi. Zakri membentak pengarah kewangan, cuba menyembunyikan paniknya dengan kemarahan yang dibuat-buat. Wajahnya, yang sebelumnya merah padam dengan bangga, kini merah menyala kerana malu. Kad itu tiada had. Awak tahu siapa saya. Semak sambungan Wi-Fi awak. Pengarah kewangan, kelihatan tidak selesa, menekan butang cuba lagi. Saya minta maaf Encik Zakri. Saya cuba lagi, tetapi sistem menunjukkan penolakan keras. Ada bendera blok kekal pada akaun ini, Tuan. Puan Halimah, yang telah memandang rendah semua orang beberapa minit yang lalu, kini memandang Gwendolyn dengan gabungan ketakutan, kebencian dan pertahanan diri. Dia melangkah ke hadapan, cuba melindungi anaknya dari aura dingin Gwendolyn. Gwendolyn, apa yang awak buat di sini? Suara Puan Halimah bergetar, walaupun dia cuba berbunyi tajam. Kenapa awak muncul dan merosakkan suasana? Awak menghendap kami ke? Gwendolyn tidak menjawab segera. Dia berjalan perlahan ke arah meja, sekilas memandang Chloe yang kini menatap lantai, cuba bersembunyi di sebalik rambut perang keemasannya. Gwendolyn kemudian mengalihkan pandangannya terus ke mata ibu mertuanya. Rosakkan suasana, Puan Halimah? Gwendolyn bertanya, nada suaranya lembut tetapi membawa beban yang berat. Saya hanya berjalan-jalan petang selepas mendengar suami saya penat dari mesyuarat lembaga yang teruk di Johor Bahru. Rupa-rupanya Johor Bahru telah berpindah ke pengedar Porsche Bukit Damansara. Gwen, dengar. Zakri tergagap-gagap, mengangkat tangannya. Bukan seperti yang nampak. Saya hanya menemani ibu saya. Dia mahu melihat kereta dan Chloe di sini. Dia hanyalah pembantu peribadi dari pejabat yang membantu kami memilih pilihan. Gwendolyn tersenyum nipis yang membuat bulu roma di lengan Zakri meremang. Pembantu pejabat yang awak panggil sayang dan cium di khalayak ramai. Sejak bila syarikat ayah saya mengemas kini dasar HR-nya untuk memasukkan itu. Zakri dan awak, Puan Halimah. Gwendolyn mengunci mata, dengan ibu mertuanya lagi. Awak kata saya kaku, membosankan, yang saya tak tahu bagaimana nak layan seorang lelaki. Berasa terpojok, Puan Halimah melepaskan fasad sopan. Dia menyilangkan tangannya, cuba mengumpulkan apa sahaja keberanian yang masih ada. Ya, itu benar. Awak terlalu taksub dengan lukisan awak yang mati dan galeri bodoh awak untuk menyedari suami awak memerlukan perhatian wanita sejati. Zakri adalah lelaki yang berkuasa. Dia memerlukan seseorang yang memanjakannya, bukan seseorang yang bercakap tentang margin keuntungan dan kontrak sepanjang hari seperti awak. Gwendolyn mengangguk perlahan, seolah-olah mendengar ceramah yang menarik. Jadi, menurut awak, pengkhianatan ini sepenuhnya dibenarkan kerana saya sibuk bekerja untuk memastikan awak boleh membawa Birkin dan tinggal di rumah agam Pacific Palisades. Awak tahu betul akaun bank siapa yang membayar gaya hidup awak kan? Jangan angkuh, Gwendolyn. Puan Halimah menjerit, suaranya mula menarik perhatian pelanggan lain di bilik pameran. Zakri bekerja keras. Dia menguruskan syarikat itu. Awak hanya duduk cantik dengan dana amanah ayah awak. Chloe 100 kali lebih baik daripada awak. Dia memberinya kehangatan dan dia benar-benar menghormati saya. Zakri panik melihat ibunya hilang kawalan. Ibu berhenti. Gwen, tolong jangan dengar dia. Dia hanya emosi. Mari kita bincang ini di rumah, okey? Saya hanya perlu selesaikan masalah kad ini dahulu. Mungkin ada gangguan pada pelayan korporat. Tiada gangguan, Zakri. Gwendolyn memotongnya dengan nada mutlak. Dia melangkah ke meja kewangan, mengambil kad hitam logam berat itu dan mematahkannya tepat di hadapan muka Zakri. Bunyi retakan tajam bergema dengan memuaskan di telinga Gwendolyn. Akaun ini di bawah Prescott Holdings. Saya adalah penandatangan utama. Saya baru sahaja menarik balik akses awak, Zakri. Bukan sahaja kad ini, tetapi setiap kad dalam dompet awak, termasuk kad platinum yang Puan Halimah gunakan untuk membeli belah barang dapur. Wajah Puan Halimah pucat lesi. Apa? Awak tak boleh buat begitu. Itu duit Zakri. Dia suami awak. Dia suami saya di atas kertas. Ya, tapi dia memilih untuk menjadi suami kepada orang lain hari ini. Gwendolyn menunjuk Chloe yang menggigil. Dan awak, Puan Halimah, memilih pihak. Awak memudahkan hubungan sulit ini. Awak menikmati hasil penyelewengan beliau. Jadi mulai saat ini, jangan harapkan 1 sen pun wang saya mengalir ke tangan awak.
Zakri menghulurkan tangan untuk memegang lengan Gwendolyn. Gwen, tolong. Jangan di hadapan semua orang, ini memalukan. Saya COO syarikat awak. Gwendolyn menepis tangannya dengan jijik. Seorang COO yang tidak dapat menjaga integritinya sendiri tidak layak dihormati oleh saya. Awak malu kerana kad awak ditolak. Itu bukan apa-apa, Zakri. Penghinaan sebenar ialah apabila dunia menyedari awak hanyalah penipu yang cuba membeli sugar baby menggunakan harta warisan isteri awak. Chloe, yang selama ini diam, akhirnya bersuara. Dengar, Puan, jangan salahkan Zakri. Kami saling mencintai. Dia beritahu saya awak tak pernah ada masa untuknya. Gwendolyn perlahan-lahan menoleh. Dia memandang Chloe dari atas ke bawah dengan ekspresi penghinaan yang begitu mendalam sehingga wanita muda itu jelas menyusut. Awak cantik. Saya akui itu. Tapi awak tak berapa pandai memilih sugar daddy, lelaki yang awak bergantung ini. Tanpa tanda tangan saya pada slip gajinya, dia berhutang banyak dan secara rasmi menganggur. Nikmati romansa agung awak dengan Baki Sifar. Puan Halimah menjerit histeria. Gwendolyn, awak dah melampaui batas. Saya ibu mertua awak. Beraninya awak bercakap dengan orang tua awak begini? Seorang ibu yang baik membimbing anaknya menjadi lelaki yang dihormati. Dia tidak membantu anaknya melakukan zina. Gwendolyn membalas dengan dingin. Awak berhenti menjadi ibu mertua saya saat awak memanggil saya membosankan dan memilih dia. Mulai esok, awak dan Zakri perlu mencari tempat tinggal baru. Rumah agam yang awak duduki dimiliki oleh amanah keluarga Prescott dan saya telah mengarahkan pasukan undang-undang saya untuk menyerahkan notis pengusiran kepada awak. Lutut Zakri longlai. Dia rebah ke kerusi menunggu pengedar, menyembunyikan wajahnya di tangannya. Dia tahu Gwendolyn tidak pernah membuat ancaman kosong. Setiap kemewahan yang dia nikmati SUV tempahan di luar, jam tangan Patek Philippe, status kelab desanya terikat pada satu tali bernama Gwendolyn dan dia baru sahaja memotongnya dengan ganas. Gwendolyn menoleh kepada pengurus pengedar yang berdiri janggal di dekat situ. Encik Henderson, saya minta maaf atas gangguan ini. Batalkan pesanan mereka. Mereka tidak mampu membayar wang pendahuluan, apatah lagi pembiayaan bulanan. Dia berpaling dan berjalan pergi, meninggalkan Zakri yang hancur, Puan Halimah yang menjerit nyaring, dan Chloe yang menangis, yang baru menyedari kereta idamannya menghilang begitu saja, bersama dengan reputasi lelaki yang disangkanya bilionaire. Tumit Gwendolyn berbunyi lagi di atas lantai, tetapi kali ini iramanya terasa lebih ringan. Dia tidak berasa sedih, dia berasa bebas. Namun, dia tahu ini hanyalah permulaan kepada pembersihan besar yang akan dilakukannya dalam hidupnya. Dia tidak terus ke keretanya. Dia berhenti di kawasan kafe berhampiran pintu keluar, duduk di mana dia mempunyai pemandangan penuh meja kewangan. Dari jauh, dia melihat Zakri seperti anak kecil yang hilang. Dia dengan panik menekan telefon ke telinganya, mungkin cuba menghubungi bank atau rakan sekerja lain. Sementara itu, Puan Halimah bertekak secara agresif dengan kaki tangan pengedar, menuntut jawapan seolah-olah menjerit boleh secara ajaib mencairkan akaun bank. Gwendolyn mengeluarkan telefonnya. Dalam dunia korporat, siapa yang menyerang dahulu akan menang. Dan Gwendolyn tidak akan kalah dalam perang yang tidak dimulainya. Hello, Encik Sterling, katanya dengan lancar apabila jurubang peribadinya mengangkat telefon. Terima kasih atas pembekuan itu. Sekarang untuk langkah kedua, putuskan akaun bersama kami untuk rumah Pacific Palisades dan kondo pusat bandar. Pindahkan semua aset tunai ke akaun amanah peribadi saya di bawah pengawasan undang-undang dan batalkan secara kekal status Puan Halimah sebagai pengguna yang dibenarkan. Puan Prescott, secara pentadbiran, ini akan dilakukan segera kerana anda adalah penjamin utama. Sterling menjawab dengan sedikit keraguan dalam suaranya. Adakah anda pasti ini akan sepenuhnya melumpuhkan operasi harian Encik Zakri? Gwendolyn memandang Zakri yang kini menjerit kepada Chloe, kemungkinan besar memproyeksikan penghinaan mendalamnya kepada wanita yang baru saja dijanjikannya dunia itu. Saya tidak pernah lebih yakin. Encik Sterling, putuskan oksigennya. Saya tidak akan membiarkan dia menggunakan satu sen pun warisan ayah saya untuk membiayai perselingkuhannya. Menamatkan panggilan, dia membuka emailnya dan mendraft mesej kepada pasukan undang-undang dan lembaga pengarahnya. Draft penggantungan segera dan surat penamatan untuk Zakri Prescott dari jawatan COO di Prescott Holdings. Akibatkan pelanggaran etika yang serius dan penyalahgunaan dana korporat yang besar. Minta keselamatan mengunci pejabatnya esok jam 8 pagi. Gwendolyn menghembus nafas dalam-dalam.
Dia berasa seperti Grandmaster Catur yang baru sahaja menggerakkan ratunya untuk melakukan checkmate kepada raja lawan. Zachary berasa selamat kerana dia fikir Gwendolyn hanyalah seorang wanita lembut, artistik yang taksub dengan lukisan. Dia terlupa bahawa seni memerlukan perhatian obsesif terhadap butiran, keupayaan untuk melihat perkara yang orang lain terlepas pandang dan kekejaman untuk melukis semula kesilapan untuk menyelamatkan seluruh kanvas. Dari tempat duduknya, dia melihat Chloe melarikan diri dari Zachary, kelihatan marah. Wanita muda itu dengan marah menaip pada telefonnya, kemungkinan besar memesan Uber Black, mengabaikan rayuan terdesak Zachary agar dia kekal. Nampaknya, cinta sejati yang Puan Halimah banggakan hanya bertahan selagi kad hitam berfungsi. Apabila had mencapai sifar, daya tarikan Zachary serta-merta hilang. Puan Halimah rebah ke sofa kulit pengedar. Keangkuhan mutlak yang dia tunjukkan sebentar tadi hilang sepenuhnya, digantikan oleh realiti yang menghancurkan akibat kebimbangan mendalam. Dia akhirnya menyedari bahawa tanpa Gwendolyn, dia hanyalah seorang wanita tua yang perlu mencari jalan untuk membayar bil elektrik dan sewanya sendiri. Gwendolyn berdiri. Dia sudah cukup melihat babak pembukaan. Semasa dia berjalan ke arah pintu keluar, dia sengaja memperlahankan langkahnya. Zachary, menyedari dia pergi, berlari untuk memintasnya berhampiran pintu kaca. "Gwen, tunggu." Zachary termengah-mengah, dadanya berombak. "Awak dah melampaui batas. Awak memalukan saya di khalayak ramai. Awak tahu berapa ramai orang yang baru saja melihatnya. Kaki tangan, orang di kafe, semua orang merakamnya." Gwendolyn perlahan-lahan menanggalkan cermin mata hitam berjenama miliknya, memandangnya dengan pandangan yang begitu dingin sehingga serta-merta membuatnya diam. "Memalukan awak? Tidak. Zachary, awak memalukan diri sendiri saat awak memutuskan untuk membawa ibu awak dan perempuan simpanan awak ke tempat awam menggunakan wang saya. Saya hanya mendedahkan realiti yang awak abaikan. Realiti bahawa awak sama sekali tidak memiliki apa-apa di sini, kecuali apa yang saya izinkan awak miliki. Saya suami awak, Gwendolyn. Saya mempunyai hak undang-undang untuk separuh daripada aset kami." Zachary menjerit, cuba mengikis harga dirinya yang hancur dari lantai pengedar. "Separuh aset kami?" Gwendolyn mengeluarkan ketawa kering dan kosong. "Zachary, saya cadangkan awak baca semula perjanjian praperkahwinan yang tidak dapat dipecahkan yang awak tandatangani 7 tahun lalu. Ayah saya bukan bodoh. Segala yang kita gunakan, kereta, rumah, jawatan awak adalah aset yang dilindungi oleh amanah keluarga saya. Awak hanya mempunyai hak penggunaan selagi awak mematuhi bahagian perjanjian awak. Dan hari ini, awak melakukan pelanggaran kontrak muktamad." Zachary terkejut. Dalam keangkuhan kaburnya, dia telah melupakan perjanjian praperkahwinan. Pada masa itu, dia hanyalah orang biasa, terdesak untuk mendapatkan wang, menandatangani apa sahaja yang diberikan oleh peguamnya yang berkuasa, menganggap dia akan sentiasa menjadi raja istananya. "Dan bagi awak, Puan Halimah," kata Gwendolyn, memandang ibu mertuanya yang telah tergesa-gesa menghampiri, "kelihatan menyedihkan, awak kata saya kaku. Nah, mulai hari ini, sila nikmati fleksibiliti kehidupan tanpa sebarang sokongan kewangan daripada saya. Saya harap kehangatan Chloe cukup untuk membayar bil pemanas awak. Gwen, tolong jangan buat begini." Saya cuma terbawa-bawa." Puan Halimah merayu, suaranya bergetar, terdesak mencari gencatan senjata. "Terbawa-bawa itu membeli jenama kopi yang salah. Secara aktif membantu anak awak menipu isterinya adalah niat jahat yang dikira." Gwendolyn membalas. "Jangan pernah bercakap dengan saya lagi, hubungan kita mati di meja kewangan itu." Gwendolyn tidak menunggu jawapan. Dia berjalan keluar dengan kepala terangkat tinggi. Di luar, matahari Kuala Lumpur sedang terbenam, meninggalkan langit ungu lebam yang dramatik di atas Bukit Damansara. Dia masuk ke dalam keretanya, mengunci pintu dan membiarkan kesunyian kabin memeluknya seketika. Dia menghidupkan enjin. Sebelum menekan pedal minyak, dia melihat ke cermin pandang belakangnya. Zachary dan ibunya berdiri tanpa tujuan di hadapan pengedar. Mereka tidak dapat memandu pulang kerana SUV hitam yang Zachary tiba tadi didaftarkan di bawah Prescott Holdings dan Gwendolyn sudah mengarahkan pasukan pemulihan aset korporat untuk mengesan GPS dan menarik balik kenderaan itu malam ini. Gwendolyn menekan pemecut. Dalam fikirannya, bab-bab seterusnya sudah ditulis.
Esok adalah Isnin, hari di mana Zakri akan mendapati dunia korporatnya dikunci dan hari di mana peguam perceraian paling kejam di Kuala Lumpur akan mengetuk pintunya. Telefonnya berbunyi. Satu amaran dari Chase. Transaksi ditolak. Kad berakhir dengan 401 cuba caj RM15,000 di Chanel. Gwendalyn tersenyum sinis. Puan Halimah masih mencuba nasib sebelum sistem membuangnya sepenuhnya. Terlalu lambat. Puan Halimah. Gwendalyn bergumam. Dia membelok ke lebuh raya persekutuan, meninggalkan pengedar tanpa menoleh ke belakang. Malam ini dia akan tidur lena. Sementara ribut yang dia panggil memusnahkan hidup mereka, Zakri berdiri kaku di hadapan pengedar, mengabaikan pandangan kaki tangan. Pandangan yang tidak lagi mengandungi rasa hormat, tetapi kasihan bercampur ejekan yang terselindung. Di tangannya, pecahan kad logam itu terasa tajam, memotong tapak tangannya untuk mengingatkannya tentang realiti pahitnya. Zakri, apa yang berlaku? Awak kata ini sudah selesai. Chloe menghampirinya. Suara merengek dan manis itu tiada lagi. Nadanya tajam dan tidak sabar. Saya dah muat naik di Instagram Zakri. Semua orang komen. Kalau saya tak balik dengan kereta ni, saya akan kelihatan bodoh. Zakri memandang Chloe dengan lia. Sabarlah Chloe. Awak tak nampak isteri gila saya. Dia datang ke sini dan buat kecoh. Ini masalah teknikal. Dia cuma berlagak. Berlagak? Puan Halimah menyampuk, wajahnya cengkung dan ketakutan. Zakri, dia patahkan kad awak. Saya baru cuba beli beg tu dalam talian. Dan kad saya pun ditolak. Gwendalyn menyimpan dendam. Awak tahu dia begitu. Dia dah memutuskan hubungan kita sepenuhnya. Zakri mengabaikan ibunya. Dia menarik nafas dalam, cuba mengumpulkan semula apa sahaja kuasa korporat yang masih ada. Dia berjalan ke Henderson, pengurus. Encik Henderson, dengar sini, kata Zakri, cuba berbunyi tenang. Ini hanya perselisihan rumah tangga yang melarat ke dalam perniagaan. Awak tahu bagaimana isteri cemburu, tetapi saya jamin dana itu ada. Boleh saya tulis cek peribadi atau pindahkan dari akaun peribadi saya? Henderson memandang Zakri dengan sikap profesional yang dingin dan neutral. Saya amat menyesal, Encik Zakri. Walau bagaimanapun, mengikut perbincangan saya dengan Puan Prescott dan memandangkan profil korporat anda beroperasi di bawah kebenaran beliau, kami dihalang daripada melakukan sebarang urusan perniagaan selanjutnya dengan anda. Sistem telah secara kekal menandakan profil anda dengan bendera merah. Bendera merah? Zakri hampir menjerit. Itu gila. Beri saya 10 minit. Saya ada akaun lain. Zakri dengan panik membuka aplikasi Bank Islam di telefonnya. Dia cuba log masuk ke akaun simpanan peribadinya yang rahsia yang dia gunakan untuk menyembunyikan rasuah daripada vendor pembinaan. Dia tahu ada sekurang-kurangnya beberapa ratus ribu ringgit di sana, cukup untuk wang pendahuluan untuk menyelamatkan maruah di hadapan Chloe, tetapi ketika dia menaip kata laluan, sepanduk merah muncul. Akaun digantung. Sila kunjungi cawangan tempatan. Sial. Zakri mengutuk kuat. Dia terlupa akaun itu menggunakan pengesahan 2 faktor yang dikaitkan dengan nombor telefon korporatnya, nombor yang dikawal oleh Gwendalyn dan sudah dialihkan. Dia bukan sahaja memotong dahan. Dia meracuni akal seluruh kewangan hidupnya. Puan Halimah mula terdesak-esak di lobi. Apa yang kita nak buat, Zakri? Saya tak ada wang tunai. Kita datang sini nak meraikan. Macam mana kita nak balik rumah? Melihat kapal yang karam, Chloe menunjukkan warna sebenarnya. Dia mengambil beg tangan berjenama miliknya dari meja. Dengar. Zakri, kalau awak tak boleh beli kereta ni hari ni, tak apa. Tapi jangan malukan saya macam ni. Saya nak naik Uber. Chloe, tunggu. Saya akan selesaikan ini. Zakri memegang lengannya, tetapi dia menariknya dengan agresif. Selesaikan apa? Zakri, kad awak dah mati. Akaun awak dah dibekukan. Dan isteri awak baru kata awak akan dipecat. Saya perlukan lelaki yang menjamin masa depan saya, bukan penipu yang hidup atas allowance isterinya. Dia meludah dengan kejam. Dia berpaling dan keluar pintu, minyak wanginya yang kuat kekal seperti bau kegagalan mutlaknya. Zakri hancur, egonya sebagai lelaki alfa telah hilang dalam masa kurang 20 minit. Dia memandang Henderson dengan menyedihkan. Tuan, tolong, boleh saya sekurang-kurangnya pandu SUV hitam saya pulang? Ia diletakkan di hadapan. Henderson mengeluh, menawarkan sedikit simpati dingin. Saya minta maaf, Encik Zakri, kami baru menerima amaran automatik dari sistem penjejakan GPS Corporate Prescott. Kenderaan itu telah dilumpuhkan dari jauh.
Pasukan pemulihan aset sudah tiba di tempat letak kereta untuk mengambil kunci. Saya cadangkan anda mengeluarkan barang peribadi anda daripadanya dengan segera. Kaki Zakri longlai. Dia rebah ke lantai pengedar di sebelah ibunya yang menangis. Pelanggan lain secara terang-terangan merakamnya. Esok, wajahnya akan terpampang di seluruh portal berita atau blog gosip Malaysia. Ibu, Zakri berkerut. Kita kena pergi sebelum orang-orang korporat sampai sini. Pergi ke mana, Zakri? Puan Halimah menangis. Dompet saya tak berguna. Zakri meraba poketnya dan menemui tepat RM, RM85 dalam wang tunai longgar. Ia hampir tidak cukup untuk Uber Black pulang ke rumah agam Pacific Palisades. Rumah agam yang Gwendolyn baru sahaja memberitahu mereka bahawa mereka telah diusir. Dia membantu ibunya yang terpinga-pinga berdiri dan mereka berjalan keluar, kepala tertunduk, melewati kereta-kereta berkilat yang tidak mampu dibelinya. Di luar, 2 orang lelaki berbadan sasa dengan pakaian taktikal sudah memeriksa SUV hitamnya. Kunci, Encik Zakri, salah seorang lelaki itu menuntut tanpa ekspresi. Zakri menyerahkannya dengan tangan yang menggigil. Setiap helaian pakaian di badannya, setiap inci identitinya milik Gwendolyn, dan apabila dia mengambilnya semula, dia meninggalkannya kosong. Kenderaan perkongsian perjalanan berwarna biru menurunkan mereka di pintu pagar besi besar rumah agam Pacific Palisades. Zakri keluar dengan letih, diikuti oleh Puan Halimah yang mencengkam beg Hermesnya yang tidak berguna seperti pelampung, tetapi ada sesuatu yang tidak kena. Pintu pagar, yang biasanya terbuka melalui sensor di keretanya, dikunci dengan rantai berat yang belum pernah dilihatnya. Di mana pengawal? Buka pintu pagar. Zakri menjerit, menggoncang jeriji besi. Seorang pengawal keselamatan berbadan sasa keluar dari rumah pengawal. Bukan lelaki yang biasa, yang Zakri pernah beri tip. Maaf tuan. Saya ada arahan langsung dari Puan Prescott dan pasukan undang-undang. Tiada akses tanpa kebenaran. Saya tinggal di sini. Saya suaminya. Zakri mengamuk. Gerantana atas nama amanah keluarga Prescott, tuan. Kami hanya mengikut protokol. Pekerja profesional telah membungkus barang-barang peribadi anda dan akan dihantar ke alamat pilihan anda esok. Untuk malam ini, anda perlu mencari hotel, kata pengawal itu secara mekanikal. Zakri tersandung ke belakang. Kecekapan balas dendam Gwendolyn yang menakutkan itu mengejutkannya. Dia bukan sahaja memutuskan wangnya. Dia telah menjadikan Zakri gelandangan dalam beberapa jam. Puan Halimah merengek. Zakri, makin sejuk. Saya nak tidur di katil saya. Dia membuang ibu mertuanya sendiri ke jalan. Baiklah, pergi ke hotel, ibu, untuk malam ini saja. Saya akan hubungi peguam esok. Zakri berbisik, walaupun dia tidak tahu peguam mana yang akan mengambil kesnya tanpa bayaran pendahuluan yang besar. Mereka menaiki kenderaan lain ke Marriott 4 bintang berdekatan, tempat yang biasa Zakri tempah untuk tetamu korporat. Dia berharap statusnya akan memberinya bilik. Di kaunter depan, Zakri cuba tersenyum di sebalik kepenatannya. 2 bilik deluxe, sila. Nama Zakri Prescott. Tentu, Encik Zakri. Kad untuk perkara remeh. Zakri menghulurkan kad kredit peribadi had rendah terakhirnya. Dia berdoa Gwendolyn terlepas pandang. Penyambut tetamu memprosesnya. Bip. Saya minta maaf tuan. Ia mengatakan akaun dibekukan. Adakah anda mempunyai kad lain? Zakri memandang Puan Halimah. Dia menghulurkan kad debit peribadinya. Bip. Ditolak juga. Puan, berapa harganya? Zakri bertanya dengan serak. Untuk 2 bilik malam ini, jumlahnya RM650. Zakri melihat dompetnya. Dia ada kira-kira RM30 sahaja selepas bayaran Uber. Boleh saya bayar esok? Saya rakan kongsi korporat di sini. Saya minta maaf tuan. Tiada bayaran, tiada bilik, kata penyambut tetamu dengan tegas sambil melirik ke arah keselamatan hotel. Penghinaan itu lebih menyengat daripada di pengedar kereta. Dia dilayan seperti gelandangan di lobi yang dulunya dia kuasai. Puan Halimah menarik lengannya. Zakri, jom kita pergi. Orang ramai memandang. Mereka berjalan keluar ke malam Kuala Lumpur yang sejuk. Zakri mengeluarkan telefonnya yang retak dan menghubungi Chloe. Berdoa dia akan membenarkannya menumpang di pangsapuri mewah di pusat bandar yang dia sewakan untuknya. Dia menjawab, tetapi suaranya beracun. Jangan telefon saya, Zakri. Peguam isteri awak baru muncul. Pajakan itu di bawah syarikat awak dan mereka membatalkannya. Saya ada 24 jam untuk keluar.
Awak kata awak memiliki segala-galanya. Awak penipu kalah. Klik. Zakri menjatuhkan telefonnya di atas turapan. Dia memandang ibunya duduk di atas pasu konkrit menangis atas beg yang tidak boleh dimakan atau dijadikan tempat tidur. Perkataan ditolak bergema di kepalanya. Malam itu akan menjadi malam yang sangat panjang di bawah bintang-bintang Malaysia yang tidak memaafkan. Sementara itu, Gwendolyn berdiri di balkoni penthouse rahsia Century City-nya, aset yang tidak diketahui oleh Zakri mahupun Puan Halimah. Memandang ke atas Great Kuala Lumpur yang berkilauan, dia menghirup teh chamomile-nya. Telefonnya berdering. Itu Encik Sterling. Puan Prescott, penguncian telah selesai, semua kad dilumpuhkan, kunci di rumah agam telah ditukar dan dia baru sahaja dihalau dari Marriott. Semuanya selamat. Terima kasih. Encik Sterling, pastikan mereka tidak dapat mengakses satu sen pun yang berkaitan dengan nama saya, kata Gwendolyn dengan tenang. Dia tahu esok pagi di ibu pejabat korporat akan menjadi paku terakhir dalam keranda. Tepat jam 9 pagi keesokan harinya, lobi Prescott Holdings di pusat bandar Kuala Lumpur riuh rendah. Khabar angin tentang keruntuhan Zakri di Bukit Damansara telah tersebar seperti api di saluran Slack korporat. Zakri masuk kelihatan letih, memakai flanel berkedut semalam. Dia dan ibunya telah tidur di motel murah berhampiran KLIA. Dia menundukkan kepala, menggesek lencana di lift eksekutif. Akses ditolak, seorang pengawal keselamatan menghampiri. Encik Zakri, atas perintah lembaga, akses eksekutif anda dibatalkan. Sila tunggu di bilik persidangan tingkat 2. Malu, Zakri menurut. Apabila dia memasuki bilik mesyuarat, Gwendolyn duduk di kepala meja kaca, kelihatan rapi dalam blazer biru kobalt. Di sampingnya duduk dua peguam litigasi korporat kanan dan Henderson dari pengedar kereta. Duduk Zakri, Gwendolyn memerintah. Gwen, apa ini? Awak tak boleh kunci saya keluar. Saya COO. Awak membiarkan masalah rumah tangga merosakkan perniagaan. Zakri tergagap-gagap. Gwendolyn meluncurkan fail tebal di atas meja. Perniagaan. Mari kita bercakap perniagaan. Ini adalah audit forensik semalaman. Awak menggunakan dana projek korporat untuk menyewa pangsa Puri Klo. Awak menuntut perbelanjaan perjalanan perniagaan awak ke Langkawi bersamanya bulan lepas. Adakah itu definisi awak tentang seorang COO? Zakri pucat. Dia menyangka penyelewengannya tersembunyi. Saya akan membayarnya balik. Awak tidak akan berpeluang. Lembaga secara rasmi menamatkan perkhidmatan awak pagi ini. Kecuaian besar dan penyelewengan, peguamnya menyatakan dengan dingin. Ketika itu, pintu bilik mesyuarat terbuka. Puan Halimah menyerbu masuk, menuntut wang tunai dari Zakri untuk membayar motel mereka, tetapi terhenti apabila melihat peguam. Gwendolyn, awak memusnahkan anak saya. Puan Halimah menjerit. Gwendolyn berdiri. Kerosakan bermula dari akar. Puan Halimah, saya hanya mencabut rumpai. Dia memusnahkan dirinya dengan ketamakannya, yang awak gembira menggalakkan. Gwendolyn mengeluarkan folder biru dari bagnya dan meluncurkan dokumen ke arah Zakri. Ini adalah kertas perceraian. Saya tidak meminta nafkah atau aset kerana secara undang-undang awak tidak memiliki apa-apa. Segala yang awak pakai dan pandu adalah milik amanah saya. Tanda tangani ini dan kita selesai. Zakri merenung pen itu. Dan jika saya tidak, maka audit ini akan diserahkan kepada bahagian penipuan PDRM pada tengah hari. Awak boleh keluar dari sini sebagai lelaki yang bankrupt dan bercerai atau keluar dalam keadaan bergari menghadapi 10 tahun penjara persekutuan kerana penipuan waya, kata Gwendolyn memamakan senyuman maut. Kalah menangis senyap, Zakri menandatangani namanya. Dengan satu goresan pen itu, dia dihapuskan dari dunia Gwendolyn. Selamat menjalani hidup baru dengan menantu baru awak, Puan Halimah. Saya harap itu membuat awak hangat, kata Gwendolyn berjalan keluar pintu. 3 bulan kemudian, udara di Kuala Lumpur segar. Gwendolyn duduk di galerinya yang diperluas di daerah seni, meneliti katalog pameran antarabangsa. Perceraian telah dimuktamadkan dalam masa yang singkat. Zakri tiada wang untuk melawannya. Bagaimana kawan-kawan lama kita? Dia bertanya kepada peguamnya melalui telefon. Zakri menyewa sebuah studio kecil di Lembah Klang. Dia disenarai hitam dari pembangunan hartanah. Dia bergelut untuk mendapatkan pekerjaan sebagai pengurus peringkat pertengahan. Puan Halimah cuba menjual beg berjenama lamanya ke kedai konsainan di Bangsa, tetapi mereka tidak menerimanya. Dan Chloe, dia hilang ke Singapura dengan lelaki baru.
Gwendolyn merasakan gelombang ketenangan yang mendalam. Keadilan telah ditegakkan. Lewat petang itu, Gwendolyn pergi ke Bukit Damansara untuk membeli bekalan kanvas mewah. Keluar dari butik, dia melihat siluet yang dikenali berdiri berhampiran hentian bas. Itu Zachary. Pakaiannya lusuh dan dia mengira wang shilling di tangannya. Dia mendongak dan melihat Gwendolyn berjalan ke arah Bentley baharu yang ditempah khasnya, dibeli sepenuhnya dengan keuntungan dari galerinya. Zachary terkejut. Dia melangkah ke hadapan, mungkin untuk meminta maaf atau merayu. Tetapi dua pengawal peribadinya segera melangkah di hadapannya. Zachary menundukkan kepala. Menyadari jurang antara mereka bukan hanya fizikal lagi. Ia adalah jarak antara langit dan dasar perigi gelap. Gwendolyn masuk ke dalam keretanya, memasang muzik klasik dan memandu pergi tanpa menoleh ke belakang. Baki sifar untuk awak, Zachary. Baki tanpa had untuk hidup baru saya, dia berbisik. Malam itu, di balkoni rumahnya di Pacific Palisades, dia memuat naik gambar latar langit Kuala Lumpur ke Instagramnya. Akhir sebuah bab hanyalah kanvas kosong untuk sebuah karya agung. Drama itu berakhir. Kad hitam itu mati, tetapi Gwendolyn akhirnya benar-benar bebas.